Dime tu verdad, me diré lo que está pasando. Tú sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando. Eso me está matando, oh no. Te estaba buscando. Baru atas 4 ketuduhan menerima suapan pernilaian lebih RM33,000 pada November 2022. Seorang penjawat awam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu Sabah atas 30 pertuduhan rasuah melibatkan lebih RM87,000. Seorang anggota polis berpangkat sarjan yang didapati bersalah menerima rasuah berjumlah RM2,000. Seorang peguam diremat 4 hari hingga Ahad ini bagi membantu siasatan. Saya mewakili kumpulan 12 ingin memulakan pembentangan dengan sedikit pengenalan. Rasuah menurut SPRM ialah penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan peribadi melalui sogokan, hadiah, kontrak atau apa-apa manfaat. Isu rasuah ini penting dikaji kerana ia memberi kesan besar kepada negara termasuk kepercayaan rakyat, kestabilan ekonomi dan integriti organisasi. Melalui kajian kes ini, kami ingin menunjukkan bagaimana rasuah boleh berlaku, siapa yang terlibat serta pengajaran yang boleh kita ambil untuk mengelakkan perbuatan tidak berintegriti ini. Kes yang kami pilih ini menjadi contoh jelas bagaimana kegagalan mematuhi nilai amanah dan tanggungjawab boleh membawa kepada penyalahgunaan kuasa dan tindakan undang-undang. Seterusnya sedikit ringkasan latar belakang kes. Kes yang kami kaji ialah kes rasuah Datuk Peter Anthony yang melibatkan bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah Datuk Peter Anthony. Kes ini berlaku di Sabah dan mula didedahkan pada sekitar tahun 2012 hingga 2022. Datuk Peter Anthony memegang jawatan sebagai Ketua Menteri Sabah dan juga Menteri Kerajaan Negeri yang memberi beliau akses kepada kuasa dan keputusan penting dalam projek kerajaan, khususnya projek penyelenggaraan di Universiti Malaysia Sabah ataupun dikenali sebagai UMS. Kes ini menjadi perhatian awam kerana ia melibatkan pemalsuan dokumen kontrak penyelenggaraan UMS dan menunjukkan bagaimana kelemahan integriti individu boleh membawa kepada kerugian kepada masyarakat serta negara. Kronologi kes rasuah Datuk Peter Anthony bermula antara tahun 2012 sehingga 2014 ketika proses perolehan kontrak penyelenggaraan sistem mekanikal dan elektrikal USM bernilai RM42 juta dijalankan. Dalam tempoh 2015 hingga 2016, beberapa kegiatan mencurigakan mula dikesan dan laporan rasmi pun diterima. Pada Disember 2016, SPRM memulakan siasatan secara menyeluruh terhadap dokumen serta prosedur perolehan terlibat. Hasil siasatan tersebut membawa kepada pendakwaan pada tahun 2018 apabila Peter Anthony didakwa di Mahkamah Seksyen kerana pemalsuan dokumen berkaitan kontrak tersebut. Selepas beberapa tahun proses perbicaraan berlangsung, pada tahun 2022, Mahkamah Tinggi akhirnya membuat keputusan. Pada 26 Mei 2022, Datuk Peter Anthony disabitkan bersalah dan dijatuhkan hukuman atas kesalahan tersebut. Seterusnya kita masuk kepada model operandi ataupun cara rasuah ini berlaku. Bentuk rasuah ini terbagi kepada dua, iaitu pemalsuan dokumen bagi mendapatkan kontrak kerajaan dan penyelewengan perolehan dalam projek awam. Pihak yang memberi adalah Datuk Peter Anthony, manakala pihak yang dipengaruhi ataupun menerima kesan rasuah ini adalah Universiti Malaysia Sabah iaitu UMS melalui dokumen tender palsu. Cara ia beroperasi pula adalah dengan mengemukakan dokumen dan surat palsu kepada UMS untuk memonopoli kontrak penyelenggaraan. Ia juga menggunakan kedudukan politik dan rangkaian peribadi bagi mempengaruhi proses tender. Okey, hari ini saya akan menerangkan secara ringkas mengenai hukuman kes rasuah melibatkan Peter Anthony, bekas Menteri Pembangunan dan Infrastruktur Sabah. Dalam kes ini, Peter Anthony telah didakwa kerana pemalsuan dokumen berkaitan kontrak penyelenggaraan Universiti Malaysia Sabah pada tahun 2014. Kes ini dikategorikan sebagai salah laku yang mempunyai unsur rasuah kerana ia melibatkan percubaan untuk mempengaruhi proses perolehan kerajaan. Pada tahun 2022, Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur telah mensabitkan beliau bersalah
Hakim menegaskan bahawa kesalahan tersebut bukan perkara kecil kerana ia melibatkan integriti di sisi kerajaan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem pentadbiran. Atas kesalahan itu, Peter Anthony dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sebanyak RM50,000, dan jika denda gagal dibayar, beliau perlu menjalani hukuman penjara tambahan. Mahkamah turut menekankan bahawa individu berprofil tinggi tidak terkecuali daripada tindakan undang-undang, dan hukuman ini adalah untuk memberi mesej bahawa sebarang bentuk penyelewengan tidak akan diterima. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan dan implikasi daripada kes rasuah Datuk Peter Anthony. Pertama, kesan terhadap individu. Kes ini menjejaskan reputasi beliau sebagai pemimpin dan menyebabkan kejayaan politik yang merosot. Implikasinya kita dapat lihat bagaimana tindakan memasukkan dokumen boleh memusnahkan masa depan seseorang. Kedua, kesan kepada masyarakat. Rakyat mula hilang kepercayaan terhadap institusi kerajaan, khususnya dalam proses perolehan projek awam. Implikasinya, kepercayaan ini boleh melemahkan hubungan rakyat, kerajaan dan mewujudkan persepsi negatif terhadap budaya pentadbiran. Ketiga, kesan kepada ekonomi. Keterisan dana akibat manipulasi tender menjejaskan keuangan awam serta memberi kesan kepada Universiti Malaysia Sabah. Implikasinya, ia mengurangkan ketulusan dan memberikan gambaran buruk kepada pelabur. Akhir sekali, kesan kepada politik. Kes ini mencemarkan imej parti dan menimbulkan persoalan tentang integriti pemimpin. Implikasinya, ia menunjukkan keperluan reformasi yang lebih tegas dalam perolehan dan tadbir urus kerajaan. Dalam membincangkan kes rasuah dan pemalsuan dokumen kontrak penyelenggaraan UMS oleh Peter Anthony, kita juga boleh membuat perbandingan dengan kes 1MDB bagi memahami persamaan dan perbezaan antara kedua-dua isu integriti ini. Kedua-dua kes ini mempunyai persamaan ketara, iaitu sama-sama melibatkan penyalahgunaan kuasa, penyelewengan proses pentadbiran dan menyebabkan kerugian kepada institusi awam serta rakyat. Kedua-duanya turut menjejaskan reputasi pemimpin dan badan kerajaan serta disiasat oleh pihak berkuasa sebelum dibawa ke mahkamah. Namun begitu, terdapat beberapa perbezaan penting. Kes Peter Anthony melibatkan pemalsuan dokumen tender UMS dengan skala lebih kecil dan kesannya terhad kepada kewangan serta tadbir urus universiti. Sebaliknya, kes 1MDB melibatkan penyelewengan dana berskala antarabangsa mencecah bilion ringgit dengan implikasi besar kepada ekonomi negara dan imej Malaysia di mata dunia. Walaupun berbeza dari segi skala dan impak, kedua-dua kes ini menjadi pengajaran bahawa integriti perlu dijaga pada setiap peringkat dan tindakan tegas terhadap salah laku adalah penting untuk memastikan sistem pentadbiran awam kekal telus, bersih dan dipercayai rakyat. Okey, seterusnya adalah kes rasuah dan pemalsuan dokumen kontrak penyelenggaraan UMS melibatkan Peter Anthony antara 2012 hingga 2022 memberi beberapa pengajaran penting kepada kita. Kes ini menunjukkan bahawa integriti dalam pentadbiran adalah asas utama kepercayaan rakyat, dan apabila seseorang menyalahgunakan kuasa untuk memalsukan dokumen bagi mendapatkan projek, ia bukan sahaja menyalahi undang-undang tetapi merosakkan nama baik organisasi kerajaan. Ia juga menegaskan keperluan ketulusan dalam proses perolehan supaya setiap kontrak diputuskan melalui prosedur sah, audit yang telus serta bebas daripada campur tangan politik. Penguatkuasaan undang-undang dalam kes ini membuktikan bahawa tiada siapa terkecuali daripada tindakan walaupun mereka berada pada kedudukan tinggi. Selain itu, kes ini mengajar kepentingan laporan salah laku atau whistleblower dalam membongkar penyelewengan secara keseluruhan. Kes ini menjadi peringatan bahawa rasuah memberi kesan buruk kepada organisasi, pembangunan negara dan reputasi pemimpin, dan hanya melalui integriti serta pematuhan etika profesional barulah amalan pentadbiran yang bersih dapat dicapai. Kesimpulannya, kes Datuk Peter Anthony menunjukkan bahawa penyelewengan melalui pemalsuan dokumen juga dikira sebagai rasuah dan membawa kepada hukuman yang berat. Ini membuktikan bahawa undang-undang tidak hanya menumpukan pada wang suapan, tetapi juga pada sebarang bentuk penyalahgunaan kuasa yang menjejaskan integriti proses kerajaan. Oleh itu, ketulusan dalam perolehan kerajaan menjadi sangat penting. Ia bukan sahaja memastikan setiap dana awam digunakan dengan amanah dan berkesan, tetapi juga mengekalkan kepercayaan rakyat terhadap sistem pentadbiran. Tanpa ketulusan, peluang untuk penyelewengan meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi awam akan terhakis. Kes ini mengingatkan kita bahawa
Setiap pegawai perlu bertanggungjawab dan mematuhi prosedur perolehan dengan penuh integriti.